What's up guys, so hari ni aku dekat Harley Davidson Petaling Jaya. Aku cari seat sebenarnya tempat duduk. Kan hari tu aku pasang bootpack. Ni bootpack. So aku nak cari tempat duduk letak belakang. So macam-macam ada suggest. Dulu ingatkan nak ambil Saddleman Step Up, tapi dia cakap Saddleman tu mahal gila, 4,000. So salah aku beli pillion seat. Pillion seat ni, so nanti balik kita pasang lah. Sini boleh je pasang, tapi aku macam okay, lambat. Jom. Macam tu lah baru bunyi Harley. So tadi aku cakap apa? Oh aku beli ni pillion seat, jadi balik kita pasang. Lepas tu tengoklah macam ni. Nanti aku cerita sikit atas motor apa yang jadi dekat sini, apa yang aku bincang tadi. So jom kita gerak. Feeling apa tak dapat lagi ni? Lagi tak ada exhaust kan? Feeling tak dapat. Exhaust itu tak slow. Kan dia dah bagi dah modify? Ni dulu nak beli motor ni, kata tu beli motor ni pula. Okay, tu dia brother tu. Tadi aku borak dengan dia lah pasal nak buat motor modify. So dia pun pakai motor sama, Iron 83, Sporter 883. Motor dia warna merah yang aku tunjuk tadi. Tadi dia belanja pula bunyi motor. Motor dia buat custom, exhaust custom, apa semua custom lah. So tadi aku nak pasang seat. Yang kan aku nak beli Saddleman Step Up sebab seat tu selesa, orang cakap Saddleman Step Up tu. Lepas tu dia cakap motor tu nak order susah nak cari lah. Lepas tu kalau original punya stock dari Saddleman, aku tak ingat helmet. Original dari Saddleman dia tak selesa sangat sebab dia kecil. So kalau nak kena custom. Lepas tu custom pun lama nak buat. Macam mana kita nak bawa motor sambil ikat helmet ni? Dah lah pakai glove. Macam tu. Okay. So lepas tu dia cakap upgrade motor ni buat sikit-sikit lah. So tu aku beli seat ni, seat aku ikat kat belakang, jangan jatuh dah. Tu dia. So seat ni aku just pasang dekat belakang seat yang ada sekarang ni. So dia sama lah, dia memang hari Harley punya. Dia jual pun dia bagi diskaun 50%. So aku cakap tak apalah, kita beli dulu seat tu. Lepas tu next time barulah kita cari yang macam Saddleman, sebab Saddleman tu memang selesa. So kita cari macam Saddleman tu, next time kita upgrade sikit-sikit lah kan, upgrade. So tujuan aku nak masang seat tu sebab aku nak pasang CC bar. So CC bar ni bar yang dekat belakang motor tu, dia macam backrest lah, tapi bukan untuk backrest, untuk aku ikat bag. So kalau jalan jauh kan, nak bawa backpack, bawa baju ke, bawa laptop ke apa. Laptop mungkin tak tahulah, tapi bawa baju kan, boleh ikat backpack dekat CC bar tu. So ramai memang buat macam tu lah, ikat backpack dekat CC bar. Jam betul jalan, aku salah jalan ni. Aku tersepit di tengah kereta. Kereta Myvi ni tak nak bagi aku jalan. Myvi biru kat belakang ni. Bagilah aku jalan. Okay. Apa dia cakap? Sibar ya, nak ikat bag. So boleh bawa jauh, tak adalah sakit bahu kan nak angkat bag. So letak kat situ, duduk pun selesa. So itulah tujuannya. Jadi sekejap lagi kita balik rumah. Tengok sekarang pun dah pukul berapa? 5.30 dah. Dah lah bulan puasa. Pukul 5.30 kita balik. Kalau sempat kita pasang, kalau tak sempat kita pasang esok. Sambil itu kita redah jam. A few moments later. Okay guys, kita dah sampai. Ni dia, kita parking je. Kita pasang dekat parking. Tapi gelap sikit lah. Okay tu. So ni seat dia. Macam tu je, dia sama macam kalau kau tengok design seat ni. Wow, gelap lah, tapi sini nampak kot. Tak apalah, dia macam ulat.
bulat gonggok sikit. So kita nak pasang seat ni lah kat belakang. So jom kita pasang. Kena buka dulu seat sekarang ni. Ada 2 skru. Satu skru sini, satu skru sini. So ni nanti nak pasang yang baru lah. Tadi aku dah cerita kenapa pasang seat untuk pasang letak bag. Sebab kalau tak letak bag, tak letak seat, nanti cala fender apa? Fender dalam belakang ni. Kena nama dia jatuh. So cala, sebab tu lah kita pasang seat. So tak cala, so nak buka ni kena angkat sikit. Dia terangkat, baru kita tarik ke belakang. Sebab ada lubang ni. So lubang ni akan masuk dekat skru ni. Sebab itulah dia susah. Lepas tu kita kena buka skru ni. Aduh. Buka skru ni. Pasang dekat yang satu lagi. Okay, lepas tu kau nampak ni. Hari ni. Kau tahu kenapa aku tunjuk macam nak pasang. Macam tak perlu. Skru kan dekat situ. So dia jadi macam ni. Bulat gonggok. Jatuh. Dia buka lampu. Kan senang tu. Dari tadi tak nak buka. Okay, so tadi ni tak sampai. Salah bagi ke rasa. Tapi tak apalah, kita pasang je dulu tanpa tali. Sepatutnya ada tali je. Kalau ada tali ni, dia tutup sikit je ni. Pas-pas sikit. Sekarang nak duduk belakang pun dah selesa. Lebih lah. Contoh dia. Okay, ni dia dah bersih. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi video akan datang. Bakal upgrade benda lain. Thank you guys. Bye.